Assalamualaikum dan selamat datang. Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah salah satu kitab spiritual yang paling misteri dan terkenal, iaitu Syamsul Ma'arif. Kita nak faham apa sebenarnya rahsia di sebalik kandungan kitab ni. Cuba anda bayangkan sekejap, macam mana kalau jawapan untuk masalah kita hari ini, masalah kerja, cinta, kesihatan, semua tu sebenarnya dah lama tertulis dalam sebuah kitab purba. Inilah persoalan yang akan kita rungkai bersama. Kitab yang kita maksudkan ni nama penuhnya Syamsul Ma'arif wal Lataiful Awarif, karangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Ia bukan sekadar sebuah buku biasa tau, tapi dianggap macam ensiklopedia lengkap yang merangkumi hampir semua aspek kehidupan kita sebagai manusia. Baiklah, jom kita gali lebih dalam lagi. Daripada kita tengok ia sebagai sebuah teks semata-mata, kitab ni lebih tepat digambarkan sebagai sebuah kit alatan rohani. Atau mungkin macam buku resepi yang menawarkan amalan-amalan spesifik untuk macam-macam cabaran dalam hidup. Dan asas kepada semua amalan dalam kitab ni adalah kepercayaan pada kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ia bukanlah sihir sembarangan, tapi amalan-amalan yang berakar umbi daripada firman Allah yang dipilih khas untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan di tengah-tengah semua amalan ni, ada 3 ayat Al-Quran yang menjadi macam enjin utama. Ayat-ayat inilah yang sering diulang-ulang dalam pelbagai kaedah yang diterangkan dalam kitab Syamsul Ma'arif. Okey, yang ini memang menarik. Cuba tengok, setiap ayat ni ada tugas khas dia. Basmalah yang disebut tertulis dekat sayap malaikat Jibril. Yang ni katanya untuk tarik kasih sayang dan juga untuk bisnes sebagai pelaris. Lepas tu kita ada Al-Fatihah yang digelar Asy-Syafiyah, maksudnya penyembuh. Disyorkan untuk apa? Untuk selesaikan hutang dan sembuhkan penyakit. Dan akhir sekali ayat kursi, yang ni memang power, penghulu segala ayat. Gunanya untuk lindung diri dari sihir dan juga untuk tajamkan fikiran. Nak bagi contoh spesifik sikit, untuk amalan nak langsaikan hutang guna surah Al-Fatihah, teks ni syorkan supaya ia dibaca sebanyak 41 kali. Bila? Di antara solat sunat subuh dan solat fardu subuh. Ketepatan macam ni menunjukkan betapa berstrukturnya amalan-amalan dalam kitab ni. Jom kita beralih topik sikit. Macam mana pula kitab ni menangani matlamat duniawi yang sangat praktikal. Contohnya macam kejayaan dalam kerjaya dan juga kestabilan kewangan. Konsep utama dekat sini ialah setiap satu daripada 99 nama Allah atau Asmaul Husna ada getaran dan fungsi yang unik. Bayangkanlah kita ada 99 kunci yang berbeza dan setiap kunci tu boleh buka pintu yang berlainan. Macam itulah. Jadi, boleh nampak kan amalannya sangat tertumpu. Kalau seseorang tu nak naik pangkat, zikir yang disyorkan ialah Al-Malik. Nak jadi kaya, zikirkan Al-Ghani. Malah ada juga nama khusus macam Al-Latif untuk situasi yang betul-betul genting. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat sistematik dalam berdoa dan berikhtiar. Okey, selain daripada kekayaan, kitab ni juga beri perhatian kepada 2 lagi benda penting dalam hidup kita. Hubungan sesama manusia dan juga ketajaman akal fikiran. Yang ni pula menunjukkan kepelbagaian amalan yang ada. Kalau nak orang sekeliling sayang kita secara umum, zikir Al-Wadud disarankan. Tapi kalau nak tarik hati seseorang yang spesifik, ada pula amalan guna basmalah. Ada juga amalan yang agak unik, macam baca ayat kursi 50 kali pada air hujan, tujuannya untuk tingkatkan kecerdasan. Seterusnya, kita tengok fungsi kitab ni sebagai, boleh kata, macam manual perubatan. Ia menawarkan rawatan untuk macam-macam penyakit fizikal tapi melalui kaedah rohani. Proses dia pun sangat teratur. Mula-mula, kena tahu dulu apa masalahnya. Sakit perut ke, sakit gigi ke. Lepas tu, langkah kedua, sediakan medium dia. Boleh jadi air, kertas atau bahan lain. Dan yang terakhir, medium tadi tu dicas dengan bacaan ayat atau doa yang dah ditetapkan. Simple kan? Tengoklah contoh-contoh ni. Menarik kan? Ia gabungkan elemen rohani macam doa dengan tindakan fizikal macam minum air atau gigit bawang putih. Daripada masalah biasa macam sakit perut sampailah ke isu kesuburan, nampaknya kitab ni sediakan satu set protokol rohani yang lengkap. Bukan itu je, ada juga bab-bab yang bincangkan perkara yang lebih luar biasa. Contohnya, amalan untuk lindung diri, cara nak tahu siapa pencuri melalui mimpi, dan juga amalan untuk pulangkan balik serangan gaib.
Ini menunjukkan skop kitab ni memang sangat-sangat luas. Jadi, kalau nak simpulkan, Syamsul Ma'arif ni bukanlah sekadar koleksi mantra atau jampi. Ia lebih kepada sebuah perpustakaan penyelesaian. Satu sistem yang sangat terperinci, sebuah kit alatan rohani yang direka untuk bantu manusia hadapi hampir setiap dugaan dan keinginan. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk difikirkan. Bila kita lihat teks macam ni, dekat mana sebenarnya garisan antara iman yang tulus, tradisi budaya yang diwarisi turun-temurun, dan fitrah kita sebagai manusia yang sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki nasib? Satu persoalan untuk kita sama-sama renungkan.